Ini mari di pasar Wakah juga. Hari tu Wakah ni Wakah Zeng. Dibacok juga. Tengok suasana sini. Sini dia super Wakah juga. Dia banyak kuih-kuih. Cemek. Wih, cemek molek. Ada belakang. Lopak tiket. Ni kata dah. Ni kata ni. Baru jumpa di Wakah Zeng. Kita cari di Wakah tak ada. Ni katu nama dia. Koleh? Beras goreng ni. Koleh. Ni nasi kaya ni semua bulan puasa dah. Ni jelebak. Gapo orang panggil ni? Buah bolok. Buah bolok. Bukan tepung gomo. Dia panggil bolok. Bolok. Berapa dia bolok ke ni? Sebab dia Tengok. Dia bulat-bulat. Dia macam ladu gitu ni. kedai buluh dia panggil saleh. Kalau orang kedai buluh dia panggil saleh kau ni. Jumpa sore ni pakai semota ni. Assalamualaikum Pak Cik. Waalaikumsalam. Allah. Jual apa dia? Tagan. Kenal kita. Kena. Jual kakak gula. Buah kakak gula. Gula apa je tunjuk ni. Ada macam-macam. Macam-macam ni. Kurma, sup, kutu. Gula darah, gula pewa. Kari ayam, kari mamak. Kata kalau kawasan Tawel ni dia soho dengan gula-gula ni. Iyalah. Kalau pewa ni dia soho gula kawah dia. Gula kawah campur bermenyo. Comel semua dia. Budaya kita. Pakar lah. Kalau kita pakar, siapa lagi? Budak-budak baru ni, kali dia tengok dia nak turut juga. Ni lah peminat semua tangkap kita ni. Asal keping. Asal kapur ni dah. Asal jeli. Asal jeli. Di Kelantan kan. Sohu lah kalau asal jeli kan. 20 ya sekilo. Bukan sekilo. Stopong. Ni standing, ni stopong. Standing dia panggil. Orang dulu, orang Kelantan dulu. Stopong dipanggil standing untuk asal. Istilah dia standing. Kalau standing kat stopong lah untuk asal. Ni benda baru bagi kita ni.